Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sarina, anak kita, cermin kita. Sarina bukan nama sebenarnya. Seorang pelajar berusia 14 tahun. Anak seorang ibu tunggal yang bekerja keras 7 hari seminggu di sebuah kedai makan sekadar cukup untuk menyuap nasi ke mulut mereka berdua. Setiap pagi, ibunya keluar sebelum matahari naik. Setiap malam, pulang selepas semua orang lena. Dan Zarina, seperti ribuan anak lain di luar sana, membesar sendiri. Tanpa bimbingan, tanpa pelukan, tanpa panduan. Di sekolah, Sarina bertemu Diba, juga bukan nama sebenarnya. Seorang pelajar senior rapat memahami dan akhirnya membawa Sarina ke jalan yang dia sendiri pun tak faham. Hubungan mereka bukan lagi sekadar persahabatan, ia berubah menjadi sesuatu yang terlarang dan ia berlaku di tempat yang paling kita sangka selamat. Di mana? Di sekolah. Ya, di sekolah, di bilik darjah. Tempat kita menanam ilmu, rupanya juga tempat tumbuhnya kejahilan baru. Mereka merakamkan perbuatan itu dan lebih parah, video itu dijual, diedit, disebar, ditonton, ditertawakan. Sarina mula ketagih, bukan pada cinta, tetapi pada perhatian dan wang mudah. Dari situ, satu kesilapan menjadi ketagihan, dari ketagihan menjadi dosa yang berulang-ulang. Hingga pada satu hari, Sarina berpura-pura kembali ke makmal sains. Kononnya tertinggal barang, tapi yang menunggu bukan ilmu, yang menunggu ialah Diba dan 3 rakannya. Mereka merogol Sarina. Mereka merakam dan mereka menyebar rekaman itu. Apabila video itu tersebar di media sosial, ibu Sarina rebah melihat anaknya bogel diperlakukan seperti bukan manusia. Air mata ibunya jatuh, bukan sekadar kerana malu, tetapi kerana menyesal. Di mana aku waktu anak aku hilang arah. Netizen mula marah. Sekolah diserang, pengetua dipersalahkan, kerajaan dituduh lalai. Tapi mari kita berhenti sejenak dan tanya siapa sebenarnya bersalah. Apakah sekolah yang gagal menghindu tanda awal atau ibu bapa yang menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada guru, atau kita masyarakat yang lebih sibuk merakam daripada menegur. Kita marah bila video tersebar, tapi sebelum itu kita juga yang menonton. Kita kecam tindakan murid, tapi kita biarkan budaya konten dan viral memakan akhlak mereka. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kes Zarina ini bukan kes terpencil. Ia adalah simptom pada penyakit yang lebih besar. Penyakit kehilangan arah, kehilangan kasih, dan kehilangan sempadan. Hari ini, anak-anak kita belajar lebih banyak dari TikTok daripada guru mereka di kelas masing-masing. Mereka mengenal cinta dari internet, bukan dari ibu bapa. Dan sekolah juga, pula masih terperangkap dalam sistem penilaian, bukan membentukkan jiwa. Sampai bila kita mahu membiarkan sistem intervensi hanya memanggil pelajar tanpa ibu bapa? Di negara maju, setiap kes disiplin ada tanggungjawab keluarga dan sekolah bersama. Anak yang bermasalah dibawa bersemuka, ibu bapa, kaunselor, guru dan bertabur duduk satu meja, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Di Malaysia ini, kita masih terlalu lembut di tempat yang salah. Anak sudah terlanjur, baru kita kalut. Sedangkan pencegahan itu jauh lebih murah dari penyesalan.
sistem pendidikan kita mesti berubah. Kita tidak boleh lagi mengukur kejayaan sekolah dengan markah semata-mata. Kita mesti ukur integriti, disiplin dan nilai moral. Dan di setiap sekolah wajib ada pelan pemantauan sosial pelajar. Setiap guru mesti diberi latihan mengenal tanda-tanda awal risiko sosial, ketagihan seksual, buli, pengasingan diri atau kemurungan. Intervensi mesti bersifat menyeluruh. Pelajar tanpa ibu bapa adalah intervensi separuh jalan. Kes Sarina mengajar kita sesuatu. Bukan anak-anak kita, bukan hanya mangsa keadaan, tetapi mangsa kealpaan sistem. Jika sekolah sibuk dengan fail dan keluarga sibuk dengan hidup hariannya, maka ruang kosong itu akan diisi oleh dunia digital yang tiada batasan, tiada sempadan dan tiada bertuhan. Sarina mungkin sudah tercemar di mata dunia, tetapi maruah bangsa ini belum semestinya hilang. Jika kita berani memperbetulkan sistem dan berani mengaku bahawa kita semua ada bahagian dalam kesalahan ini, anak-anak bukan milik sekolah, mereka bukan tanggungjawab ibu bapa semata-mata, mereka adalah tanggungjawab kita bersama. Kerana apabila satu Sarina rebah, 1000 lagi sedang menunggu gilirannya. Jika kita terus menutup mata, bangunlah semula institusi keluarga, teguhkan semula moral sekolah dan jadikan setiap kes seperti Sarina bukan sekadar bahan berita, tetapi amaran nasional bahawa masa depan bangsa sedang menjerit minta tolong. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like, subscribe dan komen.